Salam Malaysia Baru. Buletin 9 UTTV, saluran Harmoni Sokmo 13 April 2012. Tengku Razaleigh Hamzah dalam program Bicara UT6 menyatakan persetujuan dan sokongan terhadap Bersih 3.0. Katanya beliau menyokong kerana pendiriannya ialah pilihan raya yang bersih dan adil. Ini adalah tuntutan demokrasi. Kita sokong kerana kita punya pendirian, kita nak kepada pilihan raya yang bersih dan adil. Dan kita nak lebih pada itu. Kita nak supaya surat khabar dan media bebas digunakan oleh semua pihak, supaya kita boleh menghubungi. Itulah sebahagian daripada kehendak dan tuntutan demokrasi. Dan kita mahu juga setiap kerajaan dan setiap agensi tidak dibenar menggunakan alat-alatnya ataupun kaki tangannya, supaya bebas betul pilihan raya kita. Rakyat yang menentu masa depan rakyat sendiri. Itulah tuntutan kita yang dibuat oleh amanah. Berkenaan dengan himpunan yang diumumkan pada 28 April ini, Kuli berkata atas kapasiti amanah, beliau menyokong dan menyerahkan kepada rakyat sama ada mahu menghadirinya atau tidak. Rakyat tidak boleh dipaksa. Dan untuk himpunan yang nak diadakan pada 28 hari bulan yang diumum oleh pihak Bersih ini, kita serah kepada ahli-ahli untuk nak hadir ke tak hadir. Tak hadir lah. Jadi kita tak boleh nak paksa siapa-siapa kalau dia tak sidi. Jadi terpulang kepada ahli-ahli sendiri. Jadi itulah pandangan yang mengenai dua perkara tadi. Terima kasih banyak. Itu terpulang kepada Ambo je. Dalam perkembangan yang berlainan, Bersih hari ini berkata pihaknya akan menerima nasihat Putrajaya supaya merujuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL berkenaan penganjuran perhimpunannya yang dijadualkan 28 April ini. Namun begitu, pengerusi pemerhati pilihan raya itu, Datuk Ambiga Sri Navasan, menegaskan permohonan permit berkenaan perhimpunan itu hanyalah formaliti kerana Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein semalam sudah pun berkata perhimpunan itu boleh diadakan. Ambiga menambah, apabila kerajaan sudah memberikan kebenaran, pihak berkuasa tempatan sepatutnya secara automatik turut memberikan kebenaran. Beliau turut meletakkan harapan cadangan bertemu dengan DBKL seperti mana arahan daripada Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz bukanlah cubaan kerajaan untuk menyelesaikan isu itu. Sekiranya pentadbiran Najib ikhlas dan tidak membantah perhimpunan itu, perhimpunan ketiga Bersih menuntut pilihan raya adil dan bersih seharusnya tidak mendapat bantahan dari mana-mana pihak, termasuk DBKL, katanya. Bersih 2.0 pada 9 Julai lalu menyaksikan ribuan peserta perhimpunan ditahan kerana perhimpunan itu tidak mendapat permit daripada pihak berkuasa. Exco Perancangan Ekonomi, Kewangan dan Kebajikan Negeri Kelantan Datuk Husam Musa dalam satu bual bicara UTTV menjelaskan pihak kerajaan negeri tidak ada halangan untuk sesiapa yang ingin melaporkan salah guna kuasa dalam air Kelantan Sendirian Berhad AKSB sekiranya ada. Kalau kepincangan itu berlaku kerana pengurusan, ya, seperti yang didakwa oleh setengah NGO, saya terbuka sebagai pemimpin kerajaan negeri untuk mana-mana pihak disiasat. Ya, kita tak boleh melindungi mana-mana pihak yang melakukan penyelewengan kerana prinsip kerajaan Kelantan adalah mas'uliyah.
prinsip pentadbiran kita adalah antara lain Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqan. Mas'uliyah bermaksud accountable. Maknanya saya sebagai pemimpin negeri secara kolektif accountable terhadap apa-apa perkara yang berlaku dalam agensi-agensi kita. Dan kalau betul seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak, kepincangan air di Kelantan ini sebahagiannya adalah kerana kepincangan pengurusan, ya, yang tidak melibatkan orang politik sama sekali. Apa salahnya pihak-pihak ini muncul ke depan dan pengurusan air Kelantan disiasat? Dalam isu air Kelantan yang dihangatkan oleh pihak-pihak tertentu itu, Husam menjelaskan masalah air bukan berlaku di seluruh negeri Kelantan, hanya di beberapa tempat. Adalah tidak adil untuk dibandingkan dengan negeri yang diberikan peruntukan berbanding dengan sekatan yang dikenakan kepada Kelantan. Tetapi kita juga kena faham dari perspektif bahawa satu-satunya negeri yang tidak diberikan kemudahan pembiayaan secara mencukupi dari segi pengurusan air ialah Kelantan. Itu dibising-bisingkan oleh UMNO 600 juta soft loan, iaitu kita kena bayar 400 interest selepas berkali-kali rundingan, ya, dan diberi secara berperingkat-peringkat, bukan diberi secara sekaligus. Dan negeri lain macam Johor berapa bilion dapat peruntukan sejak daripada dulu, ya. Jadi kalau Kelantan diberi duit sikit nak suruh air itu sempurna, negeri yang UMNO perintah beri duit banyak, air tak sempurna pun tak ada masalah. Jadi saya rasa tak bagus, tak fair. Bagaimana caranya? Kita perintah Putrajaya, kita tambah peruntukan untuk air, dan insya-Allah dengan masa itu air Kelantan dapat ditingkatkan, termasuk dengan debat di antara dua bintang masing-masing dari PKR dan UMNO bakal menjadi kemuncak kepada isu pinjaman siswa melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Debat dalam isu yang dilihat menjadi taruhan untuk mendapatkan sokongan anak muda menjelang pilihan raya itu dipersetujui Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin untuk diadakan pada 5 Mei ini. Khairi mempersetujui demikian dalam satu tulisannya di laman Twitter hari ini setelah dicabar pengarah strategi PKR Rafizi Ramli berdasarkan pendirian kedua-dua mereka dalam isu PTPTN. Rafizi berkata debat berkenaan adalah berdasarkan pendirian dan juga hasil sesi perbincangan PKR dan juga rundingan pemuda UMNO dengan pihak berkepentingan Rabu lalu. Rafizi kali ini mencabar pendirian Khairi bahawa ramai pihak berpendapat bahawa kerajaan tidak patut memangsuhkan hutang PTPTN berjumlah RM24.7 bilion itu. Rafizi berkata jumlah peraburan kerajaan yang diperlukan untuk tujuan itu hanyalah 2 bilion setahun. Rafizi berkata lagi, jumlah 2 bilion itu terlalu kecil berbanding pembaziran yang berlaku setiap tahun dalam pentadbiran negara dan juga wang yang terlibat dalam keputusan kerajaan sejak akhir-akhir ini. Katanya lagi, kerajaan juga setakat ini masih belum mendapatkan semua pinjaman berjumlah 250 juta yang didakwanya telah diseleweng keluarga menteri dalam skandal NFC. Tambahnya, PKR juga mengisyorkan supaya kerajaan kembali dipertanggungjawabkan untuk menyediakan pendidikan tinggi percuma kepada rakyat. Perang saraf makin rancak di Kelantan. Tinjauan Buletin 9 UTTV mendapati perang dalam bentuk poster, bendera dan banner di bandar-bandar jajahan Kelantan semakin hebat. Apa yang menarik kemanakan yang ditunjukkan oleh rakyat Kelantan? Walaupun mungkin tidak sempurna, tetapi boleh dikatakan tiada kes sabotaj gerak kerja parti lawan seperti bakar atau koyak bendera. Suasana di Kelantan pada ketika ini bolehlah dikatakan perang di antara dua warna, biru pekat dan hijau, bertindan dan berselisih. Buletin 9 UTTV turun ke wakaf baru
bagi meninjau fenomena 4 atau 5 tahun sekali ini. Okey, sekarang anda berada di nak tunjukkan suasana politik di Kelantan ini. Sekarang gua berada di Wakaf Baru. Kita boleh melihat sekarang ni di Kelantan ini perang poster telah pun berlaku. Bahang pilihan raya yang ke-13 semakin hangat di sini. Seperti yang anda boleh lihat ialah bagaimana terbukanya keadaan politik di Kelantan ini. Anda boleh melihat dua parti berlawanan memancakkan bendera masing-masing, keadaan yang sangat meriah. Tidak ada unsur-unsur sabotaj, dan jikalau ada pun kemungkinan bilangannya terlalu kecil. Dan tidak seperti di negeri-negeri UMNO yang lain di mana sabotaj bendera parti lawan sangat-sangat berleluasa. Okay? Mereka menggunakan samseng-samseng ataupun menggunakan majlis bandaran sendiri. Sekarang ini kita berada di atas jembatan di Wakaf Baru. Kita boleh melihat dua parti yang berlawanan memancakkan bendera masing-masing di sini. Dan selepas ini kita akan melihat, kita akan dapatkan komen daripada penduduk tempatan di sini. Inilah apa yang ada di Kelantan. Puan Zuraida ketika ditemui berkata, keadaan di Wakaf Baru semakin rancak. Beliau menafikan terdapat sebarang insiden perbalahan di antara dua parti politik setakat ini. Beliau juga meramalkan pilihan raya umum ke-13 akan berlaku pada bulan Julai ini. Agak makcik pilihan raya ni. Ya makcik. Akak? Agak bulan ni lah. Bulan ni. Akak ni? Adik? Tak tahu. Saya sekolah. Oh, sekolah lagi. Macam mana situasi dekat sini? Situasi lah kehangatan nak pilihan raya. Orang poster dia macam mana, orang ceramah macam mana? Ada dah ceramah. Ya. Semalam ada ceramah di kampung saya tu. Ada tak berlaku perbalahan mana-mana ke? Tak ada lah. Tak ada. Semuanya secara matang lah. Secara tak ada lah. Encik Draman pula menjelaskan demam pilihan raya sudah bermula di Wakaf Baru. Harapan beliau kepada pihak yang menang haruslah menumpukan perhatian kepada usaha-usaha menambah baik kegiatan ekonomi. Kita rakyat ni ingin satu perubahan. Ingin satu perubahan dari segi mana? Terang sikit. Maksudnya segi ekonomi, Ekonomi, segi budayaan dan semua apa ni bidang kehidupannya. menurut Encik Draman lagi, di Wakaf Baru tidak banyak isu kecuali masalah lama, yakni jambatan perhubungan di antara Wakaf Baru ke Kota Baru. Wakaf Baru sebenarnya tak ada banyak isu sangat. Okey. Sebab kita pun sini kan bawah Yalah. guru, jadi tak ada isu sangat tak ada sangatlah Wakaf Baru ni. Okey, jadi kepada yang menang dah. Okey. Sedikit mengenai kita masalah lah Okey, itu masalah. Perhubungan kita ke Kota Baru dan masalah jambatan kan. Jambatan lah. Dan nampaknya dia ambil berat sekali, ada nampaklah perubahannya. Ketika ditanya ramalan keputusan pilihan raya Kelantan, Encik Draman berkata rakyat Kelantan lebih kepada pertimbangan agama walaupun pelbagai bantuan diberikan. Mengenai keputusan kan, suka juga nak ramah. Okey. Sebab gini, akak ini pihak BN, pihak jabatan kerajaan sudah ni kata labu ke apa kan? Sudah maknanya manusia kan? Okey. Manusia apabila kita beri sesuatu benda itu rasa ada lain juga. Saya rasa tuan fahamlah maksud saya. Walau bagaimanapun di Kelantan khususnya, mereka ni banyak masalah, dia suka kepada sesuatu hal keagamaan kan. Jadi mereka ni buat perbandingan kot. Jadi ada sedikit memihak kepada pihak pembangkang sekarang. Pembangkang Malaysia lah.
Ada terletak di ujung kampung, bawah cermin kopak ada kota, tersembunyi dalamnya ada tempurung, sembunyi bawahnya kata melala. Atur 10 daktil, batal yang batil, detik 2 usul ditutup, satu lagi tampil. Dari halaman rusuk kiri, satu susuk ganjil, minta diisolasi dari dalil busuk jahil. Aspirasi tak serasi dengan suara bunyi, nikah serasi dari penghuni dan keluarga bumi. Surat wasiatnya atas paksi dalam rumi, minta dikebumikan hidup-hidup dalam kuni. Mana cepat terbang atau warna gelang tangan, buah pikiran aneh tergantung di persimpangan. Halusinasi susuli ketandusan ihsan, obat baru auditori kesan artileri insan gagal dikesan. Aku maafkan kamu, tak perlu kita bertemu, cukup kau tahu yang aku maafkan kamu. Tolong teruskan hidup, jangan sebut namaku. Timbul tenggelam, acap kali terpendam, acap kali tersergam. Cermin muka kopak penuh bintik hitam silam. Ini bukan lagu rindu, ini madah dendam. Ku ditimbang tanpa neraca di awal usia, ku dihukum masuk neraka oleh manusia. Minta tunjuk lubang atau pintu, tak dapat jawapan jitu. Jadi aku tak berganjak, biarkan saja begitu. Maafkan mereka, mereka tidak tahu, mereka tidak ramas, buku mereka segan ilmu. Mereka tidak fasih, malah fasih guna kata. Kita kongsi nama bangsa tapi tidak kasta bahasa. Maafkan mereka, mereka tiada nilai. Ibu bapa lalai dari kecil, dari abai. Tanpa kasih sayang mereka suka menyakiti. Kita kongsi warna mata tapi tidak warna hati. Atas kepala mulai sekawan, balik kurang kucur lehernya. Terlalu rahim dendam di angan, sampai terkacir mulut mahirnya. Aku maafkan kamu, tak perlu kita bertemu, cukup kau tahu yang aku maafkan kamu. Tolong teruskan hidup, jangan sebut namaku. Jangan alih sihir seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda. Pura-pura dengar telan tapi tidak hadam. Hafaz bila lafaz tapi mereka tidak faham. Mereka mula kiri, aku kanan bila baca. Sudah mahir rumi, mari tafsir alif bata alif. Ada terletak di ujung kampung, bawah cermin kopak ada kota, tersembunyi dalamnya ada tempurung, sembunyi bawahnya kata melala. Ada terletak di ujung kampung, bawah cermin kopak ada kota, tersembunyi dalamnya ada tempurung, sembunyi bawahnya kata melala. Ada terletak di ujung kampung, maafkan kamu, tak perlu kita bertemu, cukup kau tahu yang aku maafkan kamu. Tolong teruskan hidup, jangan sebut namaku. Ada terletak di ujung kampung, bawah cermin kopak ada kota, tersembunyi dalamnya ada tempurung, sembunyi bawahnya kata melala. Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.